Ni dia buat cooler. Tapi kenapa ni jauh? So, itu cakap cooling coil bocor. Ni sambungan untuk masalah aircon bocor. Ni ada Azhar. Azhar buat ni, servis kereta ni. Tangan lah nampak. So, yang leaking ni tu, auto apa? Dia bawa cooler tu? Itu coolant. Cooler sajalah bocor. Dalam tu kau. Cooling coil kat dalam ni, gang. Condenser, compressor okey, Ki cakap. So, tak ada masalah. Lepas tu cuma tu je lah. Coolant bocor. Coolant bocor dia macam nak buat ni? Kita kasih lah. Tengoklah owner proceed tak yang coolant bocor ni. Tapi aircon ni memang masalah yang owner dah proceed lama dah. Coolant ni lah tak tahu. Yang korang pelik kan? Ya, memang berkarat sikit rambut Iki kali ni. Dia pegang dua, baik. Oh, so dua skru pegang benda ni? Mazda. Tapi tu lah benda tu leaking. So kita nak tanya sekejap. Customer mau proceed ke tak? Ni korang yang risau. Mazda ori oil filter Toyota ni nama kita orang. Ni yang bocor coolant. Masalah aircon tak settle lagi, cooling coil. So nantilah yang aircon tu cooling coil. Sebab nak kena buka ni interior ni. Pasal tunggu owner proceed ke tak cooling coil. Yang coolant ni memang proceed lah. Memang nak baiki. Boleh like dan follow. Dan siapa yang ada masalah macam ni, boleh save video ni. Jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum.